الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. Alhamdulillah, subhanallah, sambung bacaan kita surah Yasin ayat 4, ayat 6. Ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. صدق الله العظيم. Ayat 6. Litunzira qauman, supaya engkau memberi peringatan dan amaran kepada kaum yang datuk neneknya telah lama tidak diberi peringatan dan amaran, sebab itulah mereka lalai. Demi sesungguhnya telah tetap hukuman seksa atas kebanyakan mereka kerana mereka tidak mahu beriman. Sesungguhnya kami jadikan kesombongan dan keengganan mereka tunduk kepada kebenaran sebagai belenggu yang membekas kedua tangan mereka ke batang leher mereka. Lebarnya belenggu itu sampai menongkatkan dagu mereka, lalu menjadilah mereka terdongak. Dan kami jadikan sifat tamak dan gila mereka kepada harta benda dan pangkat itu sebagai sekatan yang menghalang mereka daripada memandang kepada keburukan dan kesingkatan masa dunia yang ada di hadapan mereka, dan sekatan yang menghalang mereka daripada memikirkan azab yang ada di belakang mereka pada hari kiamat. Lalu kami tutup pandangan mereka, maka dengan itu mereka tidak dapat melihat jalan yang benar. Sadaqallahul Azim. Tanzil al-Azizir Rahim. Ya, situ lagi sepatutnya kita last hari itu ayat 5 Tanzil al-Azizir Rahim.
Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Mengasihani. Antara nama Quran At-Tanzil, yang diturunkan. Bila sebut turun ni makna dari atas ke bawah, memberi makna ia suatu yang mulia. Sebagaimana hujan turun dari atas ke bawah, dia suatu yang penting, mulia, penuh berkat. Hujan untuk fizikal, wahyu untuk spiritual. Dua-dua penting. Nak ambil dua-dua. Seorang nak bersungguh nak air, kena bersungguh juga nak wahyu. Tanzilul Azizir Rahim. Quran itu diturun oleh Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Mengasihani. Ada sifat kasih dia lah di waktu untuk hamba-hamba dia. Quran sebagai panduan. Quran juga sebagai Furqan, pembeza antara hak dan batil. Dan melalui Quran lah kita boleh kenal mana Tuhan sebenar, mana Tuhan palsu. Dari Quran lah kita boleh kenal mana Rasul sebenar, mana Rasul palsu. Dari Quran lah kita boleh kenal mana halal, mana haram. Anak satu tadi dalam bab ketuhanan, boleh kenal mana Allah, mana Tuhan palsu. Tadi kerasulan, boleh kenal mana Rasul sebenar, mana Rasul palsu. Ramai juga hak mengaku jadi Rasul. Dalam bab kehidupan, boleh kenal mana halal, mana haram, mana baik, mana buruk, mana boleh, mana tak boleh. Maha berkatlah Tuhan yang menurunkan Al-Furqan kepada hamba-Nya. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi. Ini untuk apa Quran turun? Litunzira, untuk beri peringatan, supaya engkau memberi peringatan dan amaran kepada kaum. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun, supaya engkau memberi peringatan dan amaran kepada kaum yang datuk neneknya telah lama tidak diberi peringatan dan amaran. Ma unzira, masih itu not, tidak. Allah bawa turun Quran ni kepada baginda Nabi SAW untuk beri inzar. Inzar tu at-takhwif, dia ada rasa takut. Buat begini bahaya, jangan buat. Dia ada rasa takut. Itu dipanggil inzar. Peringatan tu tujuannya supaya tak berlakulah benda yang dikehendaki. Itu bagi peringatan, supaya kalau jalan rosak lah, jangan lalu ke situ, nanti jatuh, rosak lah kereta tu. Itu bagi peringatan. Benda tak berlaku lagi, bagi ingat dulu, supaya manusia tak jatuh dalam kebinasaan. Itu tujuan datang Rasul. Lalu bila dia dengar peringatan, dia boleh berhati-hati terhadap dirinya. Bila dia berhati-hati, dia nak selamat. Wa an yanju biha.
Itu penting ada pemberi ingat. Dia pemberi ingat ni dia budak lagi selalu diberi ingat. Sebab perangai budak tahu kan? Budak dalam bahasa Arab dipanggil sabi. Sabi. Kebudakan dia panggil budak-budak dia panggil sibyan. Kalau perangai budak-budak buah tak tuhala tu dia panggil sibwah. Dapat dekat orang Melayu buah, budak buah. Lompat sini. Orang Kelantan ni buah, B-U-A-H, buah. Tapi kalau eja kan buas. Asal tu sibwah. Kata Guru Ismail Sepanjang. Dia pakar sorang. Itulah asal kataan budak buah. Sibwatun. Sa, ba, waw, ta. Sibwah. Orang Melayu ambil ujung buah. Lalu mana buah tu? Dia mari surah, dia lompat sini. Duduk dalam saf, dia pukul belakang kawan dia. Kita duduk tengah baca Fatihah kat depan. Terganggu. Tapi biasa budak ke? Sebuah. Kita pun pesan, esok kalau nak mari lagi, jangan buat macam ni. Ya? Kalau buat macam ni, adalah kita bagi pelajaran kat dia, warning kat dia. Itu lagi warning. Little zero. Dia budak lagi. Yang jadi baik, bagus, tertib, termi itu sebab sekolah. Sebab sekolah. Beratur bagi-bagi. Tiap-tiap hari kan. Disuruh ikut disiplin. Nak ambil makan nasi kat kantin, beratur. Sekoman-koman rakyat kita lah. Dia akan ada SPM. Teruk Sarawak pun dia akan ada SPM. Mana dia sekolah. Itu hidup kita teratur. Sampai orang Saudi puji orang berdisiplin. Sebab apa? Sekolah. Belajar. Dalam belajar itulah ada inzar, peringatan. Jangan buat gini, buat lagu ni. Jangan buat gini. Kena negara macam ni tak penting pendidikan. Dia tak erti apa tu batu. Mari negeri kita potong kiu macam-macam. Tak sekolah lah tu. Tak ada yang memberi ingat. Betul tak? Betul. Ada buat contoh negeri Afrika mana ada sekolah dia. Tu pergi negeri orang, tak tu hala tu sampul lepas sini. Tak beratur potong kiu. Asyik nak tumbuk dia. Tak sekolah lah tu. Kalau sekolah jadi terdidik kan. Penting ada yang memberi peringatan. Kalau kat sekolah kat cikgu. Kalau seluruh alam ni kat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Nikmat besar kan? Litunzira. Litunzira qauman. Supaya Nabi memberi peringatan dan amaran. Dia panggil inzar. Ma unzira aba'uhum. Ma unzira aba'uhum. Al-aba' tu nenek lah. Kepada datuk nenek, kepada kaum yang datuk neneknya telah lama tidak diberi peringatan dan amaran. Sebelum datang Nabi Muhammad, selepas Nabi Isa itulah.
Nabi selama tak ada, tapi Rasul tak diutus. Allah utus Rasul bila kejahilan tu merata. Kejahilan merata, baru hantar Rasul. Sebelum hantar Rasul tu ada orang baik-baik. Ada orang baik-baik. Waktu itulah majoritinya tak kenal Tuhan. Baru Allah buat turun Rasul untuk beri peringatan. Sebab tu lalai. Sebab tak ada orang bagi peringatan. Tempoh tu lama sangat. Tak ada orang bagi peringatan. Sebab tu mereka lalai. Fahum ghafilun. Sebab itulah mereka lalai. Ghaflah. Ada sesuatu dalam jiwa dia, dalam ingatan dia, suruh buat gini, tapi dah tak ada orang peringat, dia lalai. Dia jadi lalai. Lalai itu akan masuk ke martabat lupa. Itu dia punya perjalanan dia. Akan jadi nisyan, lupa. Dengan sebab lupa itulah jadi tak ada disiplin tu. Lalu waktu itulah Allah datangkan Rasul untuk memberi ingat. Lupa tu bukan tugas hati, dia akal, dia terlibat dengan akal dan ingatan. Kalau hati tu terikat dengan sesuatu benda-benda baik, mari lalai. Sebenarnya hati tu masih ada lagi tu benda baik, tapi akal tu lupa, lalai. Kalau tak ada orang peringat, tak ingat. Itu diutuskan Rasul. Laqad haqqal qawlu, ayat 7. Siapa ketua, aku ingat yang budak siapa ketua, aku ingat. Sebab tu ada khutbah Jumaat seminggu sekali untuk ingat Allah Ta'ala, ittaqullah. Tak boleh lama tak dapat peringatan, lupa, lalai, paling tinggi seminggu. Tu ada khutbah tu, kena mari belakang pakak dengar. Bahkan dia ganti 2 rakaat solat zuhur, solat zuhur 4 tapi hari tu 2. Nak cakap yang penting peringatan tu seminggu sekali. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Demi sesungguhnya telah tetap hukuman seksa atas kebanyakan mereka. Manusia ni bila berdepan dengan manhaj tu peraturan. Kalau dalam bahasa Inggeris dia sebut complete way of life, manhaj, yang dibawa oleh Nabi lah, yang Allah buat turun. Manusia bila berdepan dengan manhaj, dengan peraturan Allah ni, manusia pecah 3. Ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang munafik. Jadi pecah 3 depan dengan manhaj dibawa oleh Rasul tu. Ada yang beriman, alhamdulillah, mudah dengar cakap, hati mudah tersentuh. Ada pula hak lawan, kafir dia, kufur dia, menentang dia. Sebab apa? Dia sudah lama berada dalam kebatilan
dan dia mengambil manfaat dari kebatilan. Dia ada kepentingan. Tu punca tak nak beriman tu. Ada kepentingan. Contoh kepentingan, aku lama dah jadi ketua kau ni, kata Abu Jahal Abu Lahab. Itu kepentingan. Tu punca tak nak beriman tu. Bukan tak tahu. Tahu. Tu sakut kat situ. Kepentingan. Mana mungkin Muhammad dah jadi ketua, aku lama dah jadi ketua. Itu punca dia. Tuhan kufur kafir. Ada pula yang munafik. Munafik, tak puas hati. Munafik ni timbul dekat Madinah, bukan kat Mekah. Dekat Mekah tak perlu jadi munafik, jadi kafir terus. Sebab apa? Kuat. Pengaruh kufur tu kuat dekat Mekah. Ada Abu Jahal, Abu Lahab and the gang, tak kuat lah. Kuat lah. Tu tak perlu selindung. Nak kata tak kata terus. Tak perlu selindung. Aku tak beriman kepada Allah, kata terus. Tapi bila Nabi sudah ke Madinah, situlah baru timbul munafik. Sebab waktu tu Nabi berkuasa. Dia benci kat Nabi, tapi nak lawan tak mampu, tak ramai. Jadi dia berpura-pura. Tu punca jadi munafik tu. Dalam perutnya benci. Dia munafik ni makna dia menzahirkan iman, membatinkan kufur. Zahir iman mulut, ialah di mulut. Aku beriman engkau Rasul Allah, di hati itu. Kau Rasul. Sebenarnya hati perut dia membatinkan kekufuran. Batin itu keruk lah, batin. Membatinkan kekufuran. Maka dia terkategori masuk neraka juga. Sebab hati dia tu kufur. Mulut dia manis. Depan Nabi amantu. Belakang Nabi khianat, nak bunuh, cacat. Itu dia panggil munafik. Jadi tiga. Baca tiga. Beriman, kufur, munafik. Terpilih satu je. Jangan duk cari pasal nak jadi kafir. Jangan pasal nak jadi munafik. Jangan. Jangan. Kenapa jadi kafir tadi? Atau menjadi munafik? Kepentingan. Sama ada kepentingan dalam bentuk kepimpinan ataupun kepentingan dalam bentuk ekonomi. Mana boleh aku ikut Muhammad? Dia kata tak boleh sembah berhala. Itu bukan Tuhan. Yang kita lama dah jual berhala. Berapa puluh ketuk dah berhala jual. Laku kemai. Mari dia jangan sembah berhala. Ambillah bisnes aku. Sebab tu dia lawan. Maka laqad haqqal qawlu ala aksarihim, maka berhaklah dia terima azab. Sebab dia lawan tu. Berhak dia menasabahlah dia kena azab. Tak bolehlah kita nak kata kenapa Allah zalim masukkan hamba dia dalam neraka. Tak, memang berhak. Dia pilih untuk kufur. Padahal Allah suruh beriman. Dia pilih untuk kufur, maka berhaklah dia terima azab. Siapa suruh langgar disiplin? Berhaklah kamu kena rotan. Nak berumur apa? Betul dah cikgu je. Cikgu cakap dah masuk sekolah ni ada undang-undang. Lompat pagar kena rotan. Lompat juga. Maka berhaklah dia rotan. Tahu? Ni mana? Laqad haqqal qawlu. Maka telah tetaplah hukuman ke atas majoriti mereka. Kenapa? Fahum la yu'minun. Sebab mereka
tidak mahu beriman, langgar peraturan. Hari daftar masuk sekolah, kena ikut peraturan sekolah. Dan daftar syahadah kepada Allah Ta'ala jadi orang beriman, kena ikut arahan dia. Setiap tempat ada peraturan, kena ikut. Fahum, dan masuk Islam hari itu bukan paksa, dengan rela sendiri. Islam tak paksa kan. La ikraha fiddin, tiada paksaan dalam agama. Maksudnya tiada paksaan masuk ke dalam agama Islam. Habis masuk juga tu kenapa? Sukarela. Kenapa? Dah kenal Tuhan. Oh, langit bumi mesti ada yang buat. Kita sendiri mesti ada kuasa yang mencipta. Dengan akal fikiran kita, dengan keyakinan hati kita, hari itu kita pun bersyahadah, asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu itu aku mengaku. Kalau dalam TV dulu kan, aku naik saksi. Asyhadu. Tak tahu lah ni itu aku naik saksi lagi tu. Kata almarhum tu, biar saya terjemah bagi mudah faham. Asyhadu tu aku mengaku. Walaupun dalam TV dia tulis aku naik saksi. Kenapa saya explain lagu tu? Takut payah faham. Naik saksi, naik guna tangga ke lagu mana? Takut dia lagu tu. Maka asyhadu tu aku mengaku tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dan aku mengaku Nabi Muhammad tu Rasulullah. Bila mengaku, declare, dia adalah peraturan dia. Kena ikut. Ni if'al, sila buat. Ni la taf'al, jangan buat. Suruh buat tu untuk kebaikanmu, larang buat tu untuk kebaikanmu jua. Aku tak ada kepentingan apa-apa, aku nak semua kebaikan untukmu. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim. Aksarihim tu majority, mana ramai tak beriman. Sikit je beriman. Sampai hari ini kan, sikit je jumlah orang beriman. Qalil, sedikit. Fahum la yu'minun, kerana mereka tidak mahu beriman, maka berhaklah mereka menerima azab dari Allah Ta'ala. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Sebab nama manusia dan jin tu, dia Allah beri kuasa memilih. Adalah sikit istimewa untuk nama manusia ni, dia ada kuasa memilih. Kuasa memilih tu, sebelum pilih tu Allah bagi tahu dah lah melalui Rasul dia. Ni baik, ni tak baik, sila pilih yang baik, jangan pilih yang tak baik. Adalah dia punya instruction dia tu, pesanan-pesanan tu. Jangan awak gini masuk neraka nanti, jangan lalu jalan ni jatuh nanti. Siap ada pesan, inzar tadi tu. Maka manusia Allah beri satu keistimewaan, dia boleh memilih. Dia panggil ada ikhtiar. Ada ikhtiar. Beza dengan makhluk lain. Pokok, matahari, bulan, bintang, tu tak ada kuasa memilih dia. Makhluk lagu tu pula ada jenis boleh memilih, ada jenis tak boleh pilih. Makhur, qahara tu paksa, semacam paksa. Kalau matahari kan pusing
Lalu itulah mula-mula dia dibuat sampai kiamat lah itu kerja dia, mesti keluarkan cahaya untuk manfaat manusia, bagi sebi pada manusia. Dia tak boleh pilih, dia tak boleh kata lagu ni, pagi ni aku tak nak naik ya. Matahari tetap akan naik. Allah menghurkan dia. Hari ni aku tak nak naik. Kenapa tak nak naik? Saja malah naik. Tak boleh benda. Ataupun pokok kelapa depan rumah kita kat kampung tu. Sini tak ada pokok kelapa ni. Duduk atas angin belakang kelapa dia. Kat kampung. Belakang rumah tak ada pokok kelapa. Tak pernah pokok kelapa kata, tak bela duduk belakang, kena ajar lah, bawang busuk lah. Aku nak duduk depan rumah lah pula. Tidak. Duduk situ kat situ lah dia. Tu makhluk pasien tu. Kita tidak lagu tu. Kita boleh nak duduk mana pun. Kita ada pilihan. Kita boleh nak datang, kita boleh tak nak datang. Kita boleh nak pilih jadi baik, kita boleh nak pilih jadi jahat. Tapi tak jadi jahat sebab apa? Ada panduan-panduan, kita dengar, kita ikut. Kuasa memilih. Besarnya kuasa memilih sampai ada pilihan raya. Tu cara iktiraf boleh memilih kan? Ada pilihan raya, pilihan yang besar. Tapi tak sana pilih dosa pahala tu lagu suai. Kuasa memilih. Sebab tu ada hukuman untuk dia. Fahum la yu'minun. Ada kerana itu. Kerana mereka tidak mahu beriman. Tu yang kena azab tu. Ada sebab. Sebab apa? Sebab dia pilih tak nak beriman. Rasul mari, aku hantar Rasul. Kalau nak kira bajet tak besar kamain lah Nabi Rasul tu. Kalau Nabi kat 124 orang, bukan 23 orang aku hantar. Duta, besar-besar laka. Rasul hama patut mu kenal 25 orang. Bukan sikit, bukan kecil tu, besar tu. Projek besar. Sungguhnya dengan Rasul tu aku bagi pula kitab-kitab. Kalau Nabi Muhammad aku bagi Quran. Dia pula duk baca dekat mu, suruh kenal aku. Tiba-tiba mu tak ikut, maka berhaklah kamu menerima azab. Sebab kamu tak beriman. Ada sebab tu. Sebab kamu tak beriman. Kenapa kamu tak beriman? Dah pilih tak nak beriman. Mu pilih tak nak beriman. Kenapa pilih tak nak beriman? Dah aku ada kepentingan sudut kepimpinan dan bisnes, tak nak beriman. Maka berhaklah laqad haqqal qaul. Sebab itu tak boleh kata Allah tak adil. Mana boleh Allah tak adil? Allah tak pernah sebut dia tak adil. Dia Tuhan yang adil. Al-adlul latif. Tak pernah sebut dia zalim. Kenapa langgar tiada terik? Tanya, kenapa kau pergi langgar tiada terik? Sebab beri taatkan. Kenapa beri taatkan? Tahu dah tak beri taatkan? Tahu ditukar sport ring. Kan? Duit ada tukar sport ring. Sepatut tukar beri. Itulah hati ada terik itu. Sebab kerana itu dia kena punish. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Ni kemudian Allah sebut cara azab dia. Inna ja'alna fi a'naqihim. Sesungguhnya kami jadikan kesombongan dan keengganan. Itu punca tu. Punca tak nak beriman, sombong. Rasa dia lebih. Siapa Muhammad? Orang miskin. Orang miskin nak ikut. Banyak alasan. Antara alasan zaman berzaman tak nak ikut Rasul,
Sebab dia kata Rasul tu orang macam dia. Ni ke Rasul? Contoh Nabi Nuh Ni ke Rasul nama Nuh? Macam kita je dia. Macam kita je. Kalau Nabi Hud tu, dia kata gitu juga. Macam kita je, orang macam kita. Ni ke Rasul, orang macam kita. Kita makan, dia makan. Kita minum, dia minum. Apa lebih dia? Tu sombong. Hatta zaman Nabi Muhammad pula itu juga kesombongan dia. Dia kata apa? Orang kafir dia kata apa? Ni ke Rasul yamshi fil aswaq, berjalan dekat kedai, beli sayur, beli ikan, beli apa. Ni ke Rasul. Apa istimewa dia? Lalu dia kata, kenapa Allah tak pilih malaikat jadi Rasul? Tengok sombong. Pilihlah malaikat, pilih orang. Orang macam kita. Makan minum macam kita, pergi kedai. Tengok sombong. Itu maksud neraka tu. Sombong dengan Allah Ta'ala. Alasan dia betul dia. Tak nak beriman. Orang macam kita. Tu mari sini tu nak jadi ketua tu. Tu zaman Nabi Nuh. Tu mari sini tu nak jadi ketua tu. Tengok. Dia sombong. Tak nak ikut Nabi Nuh. Dia kata begitu. Sesungguhnya kami jadikan kesombongan dan keengganan mereka tunduk kepada kebenaran sebagai belenggu. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan. Aghlalan tu belenggu. A'naqihim tu tengkuk-tengkuk mereka. Kami jadikan belenggu di tengkuk-tengkuk mereka. Yang memberkas kedua tangan mereka ke batang leher mereka. Ada orang buat contoh lagu ni. Lagu ni belenggu. Jadi bila dia buat lagu tu, kepala dia terdongak. Tak boleh nak turun. Bila tak boleh nak turun, tak nampak kebenaran. Tak nampak atas. Buat sombong. Tu apa ni? A'naqihim aghlalan. Azqan tu ni, azqan, dagu. Jadi terangkat dagu. Sebab dia buat lagu tu. Jadi tak nampak kebenaran. Duduk ke atas tu nampak jalan macam mana. Itu perumpamaan Allah Ta'ala. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlala. Sesungguhnya kami jadikan kesombongan dan keengganan mereka tunduk kepada kebenaran sebagai belenggu yang memberkas kedua tangan mereka ke batang leher mereka. Lebarnya belenggu itu sampai menongkatkan dagu. Adqan tu dagu. Sampai menongkatkan dagu mereka. Lalu menjadilah mereka terdongak. Muqmahun. Fahum muqmahun. Terdongak. Bila terdongak, tak nampaklah jalan kat bawah tu. Tu jadi sesak tu. Sombong. Tak nak dengar kata. Jadi perumpamaan sombong tu macam orang letak tangan dekat leher tu, lalu terdongaklah. Tak nampaklah jalan kebenaran. Summa yaqulul haqqu subhanahu. Azab, banyak jenis azab. Ni pun azab. Lagi guru kita sebut kat sini, beringat dengan azab. Tuhan larang jangan buat. Contoh, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah. Ni surah At-Taubah. Surah At-Taubah ayat 34-35. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba, dan orang-orang yang simpan zahaba wal fiddah, emas perak, cari mumpun simpan.
wala yunfikunaha fi sabilillah. Ada orang mari tak ada ke nak derma apa-apa fi sabilillah. Tak ada. Pada ada simpan banyak. Tak ada ke sikit. Mana ada, tak ada. Pada ada. Orang minta untuk infak fi sabilillah, tak nak bagi je. Orang-orang yang menyimpan emas perak dan tidak infakkannya pada jalan Allah, fabashirhum bi'adzabin alim. Khabarkan berita gembira buat mereka yang suka simpan emas perak ni dengan azab yang pedih. Bashirhum, sepatut berita gembira, bukan neraka kan. Ni orang panggil apa? Taubih. Sindiran. Tak suruh dia sakit lagi. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Pada hari dia dibakar dalam neraka Jahannam. Caranya fatuqwa biha jibahuhum. Tuqwa tu setereka. Mikwa. Kalau di negeri Arab lah, mikwa dia panggil. Makuji, mikwa. Tuan tahu lagu mana? Ada apa ni? Setereka orang Arab. Cara dia setereka baju, jubah. Tak pernah tengok. Dia ada papan dia, setereka besar berat. Dia spray dulu. Tuan tahu spray lagu mana? Dia ambil air, dia masuk dalam mulut. Dia lagu tu. Dia pun sang. Saya tengok tu. Tapi saya tak pernah bawa pergi untuk dia orang setereka bagi saya lah. Tak sampai hati tu ada. Takut ngekong. Tapi itulah jadi biasa, kebiasaan. Jadi adat tu. Dia tak kotor kan. Kenapa tak ambil spray? Banyak tahun 2026 dah ni. Spray lah, dah masih mulut lagi. Ada setereka. Fatuqwa. Ingat tu, tuqwa. Fatuqwa. Orang-orang yang simpan emas perak ni, beringat esok dia kena setereka dahi mereka. Setereka dahi. Wa junubuhum, usuk, setereka. Wa zuhuruhum, belakang, hadza ma kanastum li anfusikum. Inilah balasan hak mulut simpan. Allah minta tak nak lagi. Itulah cara dia. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fadhuku. Rasa mana menyimpan sangat. Orang minta fisabilillah tak lagi. Itu surah At-Taubah. Boleh tengok nantilah balik rumah. Baik, kenapa dia susun lagu tu? Mula-mula setereka dahi, lepas tu rusuk, lepas tu belakang. Kenapa susun lagu tu? Ulama kata orang yang bila tengok orang miskin, dia akan apa? Mula-mula dia bawa lari muka. Bila tengok orang hari dia tak minta sedekah, mula-mula yang dia bawa lari muka. Dia paling mari pulut lah. Dia pun paling semalam hari dia dia tengok orang minta sedekah, paling tu kena setereka dahi tu. Bila paling muka, rusuk pun paling juga. Paling muka, rusuk pun paling juga. Tu setereka rusuk tu. Lepas tu kenapa belakang? Bila paling muka, paling rusuk, paling belakang pergi meninggalkan. Padahal kawan tu minta fisabilillah. Tu dengan belakang-belakang dengan setereka tu. Kata Mutawalli Syahbah, bahaya tu azab dia kalau tak nak ikut arahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sikit lagi.
Waj'alna min baini aydihim sadda. Ni balasan orang yang kufur ni. Ya. Dan kami jadikan sifat tamak dan gila mereka kepada harta tu. Tamak kepada harta benda dan pangkat itu sebagai sekatan sadda. Sadda itu sekatan. Saddu ma'arif, empangan ma'arif. Sadda sekatan yang menghalang mereka daripada memandang kepada keburukan dan kesingkatan masa dunia yang ada. Hidup ni sekejap ya. Sekejap ya. Qalilan. Lau kuntum ta'lamun. Kalau mau tahu hidup dunia ni sekejap, mu tentu akan buat persediaan, kata Allah dalam surah Mu'minun. Tapi kenapa dekat neraka baru mu tahu dunia tersingkat? Dah tanya ada Rasul dulu, mu tak dengar cakap dia, nak tahu lagu mana. Kalau mu ikut dia dulu, mu tahu kan, Rasul akan bagi tahu. Beringatlah hidup atas dunia ni sekejap je, nak banding dengan akhirat tu. Akhirat tak mati-mati. Tak mati-mati. Atas dunia tu je 60, 70 tu pun rasa kita rasa lama. Dah singkat je tu. Hatta Nabi Nuh, Nabi Hud, kaum dia 1700 umur. Singkat. Singkat. Tapi mu buat tak nampak. Terlindung. Terlindung. Dia kata umur ni panjang, umur ni panjang. Tak mati lagi, tak kiamat lagi. Kiamat apa benda ya? Bangun nak duduk naik situ, naik sini, naik sini. Kiamat apa ya? Ada rasa lagu tu. Ada rasa lagu tu. Padahal mati bila-bila masa saja. Kenapa berfikir lagu tu? Dihalat sadda, sadda. Dan kami jadikan sifat tamak dan gila mereka kepada harta benda dan pangkat itu sebagai sekatan yang menghalang mereka daripada memandang kepada keburukan dan kesingkatan masa dunia yang ada di hadapan mereka, dan sekatan yang menghalang mereka daripada memikirkan azab yang ada. Bila orang sebut syurga neraka, cemuk dia dengar. Oh, tak ada kata lain. Syurga neraka, syurga neraka. Kalau dia sebut lah, tengok. Dia benci benda-benda lagu tu. Padahal itu bagus untuk dia, untuk ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Tak nak fikir pun azab tu apa. Yang menghalang mereka daripada memikirkan azab yang ada di belakang mereka pada hari kiamat. Lalu kami tutup pandangan mereka, maka dengan itu mereka tidak dapat melihat jalan yang benar. Waj'alna min baini aydihim sadda. Min aidi, baina aydihim itu depan, di hadapan. Wa min khalfihim sadda, itu belakang. Belakang pun ada juga. Sini sekat, belakang sekat. Nak pergi ke mana? Tak boleh pergi ke mana? Fa'awshaynahum, kami tutup pandangan dia, maka mereka tidak dapat melihat jalan yang benar. Itu bahaya engkar pada Allah Ta'ala. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dia mahu. Allah sesatkan siapa yang dia mahu. Siapa Allah mahu, Allah bagi petunjuk. Anak pok subuh nak petunjuk, aku bagilah. Siapa Allah sesatkan, dia mahu, tu mak tak nak ikut dia. Tak nak ikut Allah Ta'ala, tak nak kata sesatlah. Allah yang memberi hidayah, Allah yang menyesatkan siapa yang dia mahu. Siapa? Tak dengar cakap dia. Maka jangan jadi orang tak dengar cakap. Kena jadi orang yang dengar cakap. Sadaqallahul Azim. 7:25. Lebih kurang 50 minit lah. Cukup aja deh.
kita sambung bulan hadapan ayat 10. Ogos Kepung Tetangga terlupa. Berita dia. Ada seorang senator Amerika Syarikat yang sangat anti orang Islam, suka membunuh. Dia kawan rapat Donald. Nama dia Lindsey Graham. Mati dah 11 hari bulan hari itu dia mati. Umur 71. Media Arab, media Eropah highlight benda ni. Saya duk tengok kebanyakan orang Eropah suka dia mati. Suka. Sebab apa? Dia pernah kata ratakan Gaza sepenuhnya. Sebagaimana kita pernah ratakan Nagasaki, Hiroshima dan Berlin, kita ratakan Gaza. Lepas tu dia sebut lagi, buatlah apa saja yang kamu mahu asalkan Gaza tu rata, dimusnahkan. Dialah yang support atas kemusnahan Gaza. Mati dah orang. Berita tu jadi orang suka. Mati dah. Lepas tu ada orang tanya, berapa orang nak iringi dia, jenazah dia? Ada keluar TV ke? Tak ada. Dia orang jahat. Lalu tegur sudah. Kalau orang baik, siap masuk TV. Jenazah 20 juta semayang. Ucapan takziah macam-macam negara. Kalau orang berjuang, orang tak berjuang, buat kerosakan, lalu itulah balasannya. Suka orang Arab, suka orang Eropah dengan mati dia. Sebab dengan ada dia itulah Amerika jadi makin musnah sekarang. Nama makin buruk. Pekerjaan sudah tiada. Sebab duit habis ke Israel itu 3.3 bilion setiap tahun untuk Israel. Padahal itu teks dari US, orang US. Orang US kata mana duit untuk pendidikan rakyat kita, mana duit untuk kesihatan rakyat kita, prasarana dan apa benda, semua pergi sana. Berapa juta manusia tak ada pekerjaan dekat Amerika, kata dia. Naik ke perbahasan Dewan lah. Baru sedar. Berapa lama ni? Baru 2026 sedar. Lambat sedar. Kalau sedar awal dulu tak bagus kan. Tapi tak apalah, sedar. Jangan tak sedar. Itulah cerita dia kan. Lepas tu sekarang ni Israel duk serang, Emirat serang, Iran serang, Emirat serang, Bahrain serang, Kuwait. Lalu orang kata, kenapa tak serang Israel terus? Media netizen harap lah, kenapa dia serang negara tu? Lalu Iran jawab, dia kata kita sedang membersihkan laluan untuk menyerang Israel. Sebab apa? Selama ni kita duk serang, siapa tepis? Mula negeri-negeri Arab tu, Jordan, Kuwait, mula ada tepis roket-roket kita hantar. Kita buang dulu Muk, baru lancar jalan ke Israel, kata dia. Gitu rupa. Pengkalan Jordan dah banyak kali dah di bom. Sebelum ni selamat je dia. Jordan kata dekat IS, kau bawa lah jet-jet simpan dekat Jordan ni, selamat. Iran tak usik pun sejak Februari lagi. Dia pun dah nak simpan, percaya dekat Jordan. Last kali bulan lepas Iran bom Jordan, pengkalan 12 jet fighter hancur dulu. Itu taktikal perang. Itulah cerita perang, ambil tahu.
7:29 menit pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijaya khatimil mursalin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin wal musrafina fi Filastin. Allahumma saddid ramyahum wa thabbit aqdamahum wa taqabbal syuhadahum. وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم